pernah tengok cerita Behind Her Eyes dengan Tak, yang Insidious? Okay. tu. Ya, dia keluar daripada mana. Pada waktu itu dia boleh. Orang akan ramai cakap saya merepek tau. Tapi benda tu macam it happen, dan sebenarnya macam ramai je orang boleh buat. Cuma dia tak tahu dia boleh buat. Okay. Benda ni daripada saya kecil boleh buat. Maksudnya macam saya akan sentiasa nampak saya tengah tidur dekat dalam bilik. Ni masa kecil. Sebab masa saya kecil dulu, masa umur 6 tahun, ingatan saya ada daripada umur 5 tahun. Kau macam di sini. Ya. Tengok di sini. So, masa tu saya sentiasa, hampir hari-hari saya akan nampak saya tengah tidur dan saya akan berdiri dekat luar pintu bilik. Okay. Ini memang real lah. Memang real. Kalau kan pernah tengok cerita Insidious kan? Ya. Dalam cerita Insidious tu, kan you nampak macam bila dia keluar je, very kabur, merah-merah, berasap. Sama. Sebab tu I rasa macam orang yang buat cerita Insidious ni sebenarnya dia memang boleh buat benda tu. Alami benda tu lah. Sebab kalau dalam Indonesia kita panggil nama dia adalah Meraga Sukma. Meraga Sukma. Nama saintifik dia adalah astral projection. Astral projection. Yes. Masa kecil saya tak tahulah benda tu astral. Tapi setiap kali kalau saya tengah tengok saya tidur, dan saya akan nampak bila saya nak terjaga balik tu adalah apabila seorang nenek tua keluar dari dapur dengan buaya putih yang sangat besar. So dia jalan dengan buaya? Ya betul. Okay. Dan akhirnya memang bila kita orang nak pindah tu, memang atuk saya memang suggest pindah. Sebab atuk saya cakap memang dekat dalam rumah tu, rumah saya tu tapak kuil dulu. Rumah lama tu, tapak kuil. So dalam tapak kuil tu dia ada banyak sudut yang macam banyak penunggu, which is ada yang seorang suami lelaki dengan 2 orang anak perempuan. Ada satu sudut tu seorang nenek tu membela buaya. So it's true. Tapi saya tak pernah cerita benda ni dulu. Tapi bila atuk saya cakap macam, itulah buaya yang aku nampak kot. Confirm lah. Yes. Bila buaya tu keluar daripada dapur, saya ketuk-ketuk pintu bilik, mak tak buka. So saya tu macam, tak macam mana tak, saya menjerit. Lepas tu, you faham tak, dia rasa macam orang tarik you balik macam znup. Lepas tu saya tu sedar. Dekat body yang dekat body. Every single time. Itu adalah salah satu kisah kecil dia dengan keluarga dia apa semua lah. Tapi macam satu benda lah yang orang nak tahulah pasal dia adik dia dan sebagainya adalah dia orang ni mampu untuk membaca